andai kata kita kafe, okey ni Mhm. bila cakap daripada harga warung tadi, Okey, okey. Robusta yang kata, barang hujung-hujung Ah, sikitlah, barang hujung-hujung sikit makan dapat jatuh, makan jatuh. betul tu, Belen-belen punya. belen-belen punya. Okey. So macam itulah, Ah. dia dipanggang until menjadi kau tengok kopi kampung kan pekat kan biji kopi Hitam, dia, hitam. ah. Sebab dia orang panggil nak robust, rasa robust tu. Sebab tu nama dia Oh, Robusta. And okey. then that's why the grade dia grade dia kurang sikit, Ah. sebab dia sesuai untuk dibeli as a commercial punya product je. Okey, 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 okey. Dia bila Arabica ni, Ah, dia kalau skor dia melebihi orang kata 80 ke atas, okey. dia ada speciality, dia kira speciality coffee ataupun speciality untuk cafe pula. Okey, Abang okey. dia ada cafe. Okey. Ada speciality cafe. Cafe kita boleh cafe ni ialah macam commercial. Okey, komersial, okey. Commercial ni kita boleh jumpa kopi harga contohlah latte boleh jumpa 11, 12, 13 sekarang ni. Okey, okey. Commercial. Maybe Zeus, Ah. RM14, Okey, RM15. okey, Lepas tu bila pergi speciality cafe, abang okey. order ais latte, silap-silap ais latte tu dah RM20, RM25. Betul eh? Betul. Oh, itulah sebab dia menggunakan beans yang special ni pula. Ya, grade-nya tinggi. So itu grade yang tinggi ni boleh dapat hasil rasa yang pelik-pelik tu.